Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Aiskrim dah siap. Boleh cepat siap. Tak apalah, Opah. Kita guna ni je. Goreng ayam dulu. Tumis sekejap. Masukkan nasi. Kacau-kacau-kacau. Siap. Tak payah kobek-kobek bawang. Ui, senangnya. Macam ni orang tak pandai masak pun boleh masak. Mari makan. Bukan macam biasa. Ada faham? Sekejap, ha? Ini ada lagi. Makan. Wow. Yang apa? Kenapa rebut? Sedapnya. Sedapnya ayam ni. Kalah ayam bakar aku. Betul-betul. Ini baru luar biasa. Lihat ke? Sabar. Wow! Sedapnya. Aku nak. Jangan rebut. ABC juga enak. Air batu, air batu, air batu, air batu, air batu, air batu, jatuh, air batu, air batu, air batu, jatuh, air batu, air batu, air batu, air batu, air batu, jatuh. Penonton, hari ni kita nak menyediakan resipi nasi lemak yang pentingnya sangat istimewa dan lezat. Mula-mula kita potong timun sedikit, telur rebus. Nak buat sambal juga atau pakai bawang. Hiaskan timun, telur. Kemudian sambal istimewa daripada Chef Wan. Nasi lemak bungkus daun pisang dah pun siap. Yang pentingnya nasi lemak ni memang sedap. Inilah kegembiraan. Selamat mencuba ya tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sekarang aku nak belajar masak mi goreng, mihun goreng, kuih tiaw goreng, nasi goreng. Apa lagi? Nasi lemak. Inilah kegembiraan. Betul. Mandi lama sangat. Dah, mari duduk. Makan. Ayam goreng tak ada. Tak ada. Makan ikan yang korang tangkap tadi. Sedap tau akak masak. Ni apa? Inilah telur ikan. Jangan nak makan dulu. Sedap.
tak boleh. Ini untuk Opa. Alah, nak sikit je lagi. Bolehlah. Nah, cukup. Lepas ni hantar makanan kat Atuk.